panas sebagai tanaman hiasan di kawasan tropika dan subtropika, namun ia bertabura asalnya di Vanuatu. Daun bunga raya mempunyai nilai perubatan yang tinggi dan sangat baik untuk kesihatan, dan antara khasiat daunnya ialah meredakan demam panas badan anak. Abstrak daun bunga raya yang dikeringkan dalam bentuk cube kecil atau tablet. Cube ini terlarut dengan sedikit air serum dan menjadi sapuan ringan. Cube kecil yang mudah dibawa ke mana-mana seperti Panadol sebagai langkah berjaga-jaga. Cara penyediaan cube ekstrak bunga raya. Pertama sekali, daun bunga raya segar dipetik dan kemudian disusun untuk dijemurkan. Daun bunga raya dijemur sehingga betul-betul kering selama lebih kurang 1 hari. Daun bunga raya juga boleh dikeringkan menggunakan microwave atau ketuhar pada daun yang telah kering dibuang atau diasingkan kerana proses menghancurkan daun tidak menggunakan batang-batang halus pada daun bunga raya. Daun dihancurkan menggunakan pengisar kering sehingga menjadi hancur atau debu. Kemudian debu yang terhasil dicampurkan dengan sedikit air. Campuran dibentuk menjadi cube dan cube tersebut dikeringkan sehingga menjadi seakan-akan tablet. Apabila cube sudah betul-betul kering, cube diletak di dalam mangkuk untuk diuji. Adakah setelah dicampur air, lendir daun bunga raya masih terhasil? Cube dicampur dengan sedikit air sehingga menjadi seperti paste. Sedikit demi sedikit air dicampur untuk melarutkan cube daun bunga raya. Ternyata cube daun bunga raya yang terhasil dapat larut dengan baik bila dicampurkan air. Kelikatan air dan lendir daun bunga raya juga masih ada kerana apabila diuji pada tuala kecil, cecair tersebut meresap dengan baik pada tuala dan kelihatan cecair lendir dan daun dapat melekat dengan baik pada tuala. Tuala tersebut kemudian boleh digunakan untuk menjelum atau mengelap seluruh badan pesakit demam. Cecair tersebut juga boleh digunakan dengan melumur badan pesakit tanpa menggunakan tuala. Cube daun bunga raya boleh disimpan dalam plastik kecil atau bekas ubat-ubatan. Konsep dan teori. Sebagai langkah segera untuk menurunkan suhu tinggi kanak-kanak dan dewasa yang mengalami demam dan suhu tinggi. Bentuk yang ringkas seperti cube kering memudahkan untuk dibawa ke mana-mana. Alternatif dan solusi tradisional bagi mengawal suhu badan atau dikenali sebagai Jerlum. Alternatif kepada cold fever patch yang hanya tertumpu dan boleh dipakai di bahagian tertentu badan sahaja. Jerlum dapat dilumur pada seluruh badan dan lebih efektif. Melumurkan lendir bunga raya pada tubuh badan boleh membantu menurunkan suhu badan yang panas. Kelebihan, solusi segera pantas untuk menurunkan suhu badan ketika demam. Mudah dibawa ke mana-mana. Kesimpulan, solusi segera sebagai alternatif untuk mendapatkan lendir daun bunga raya bagi menurunkan suhu badan pesakit demam panas.